Jangan tok dia, jangan tepuk di sini. Bila dia padat, santan tak masuk. Itu yang kita beli untuk kena lemang jadi beras. Kurang panjang buluh ni kita sukat pada sini. Nak memudahkan kita potong daun pisang nak masuk dalam ni. Bahagian ni kita kena buang sebab dia keras. Kalau kita tak pakai benda ni nak gulung macam mana? Masuk. Lepas tu goncang. Supaya dia terbuka. Ni lemak pulut cembak jagung. Jagung ni jagung yang mentah tu, yang pedas tu. Masukkan santan, bagi dia turun, kita tambah semula, bagi penuh. Cara nak masuk dia macam ni. Jangan tok dia, jangan tepuk di sini. Bila dia padat, santan tak masuk. Itu yang kita beli untuk kena lemang jadi beras tu. Pulut hitam ni dia ada dua jenis. Yang hitam pekat tu untuk orang buat bubuk. Yang ni dia untuk ketupat dan lemang. Masa bakar dia selama 1 jam setengah. Kalau guna tepung, kalau guna kayu dia 4 jam. Busingan dia selama 15 minit sekali kita busing. Sampai buluh dia daripada hijau ni bertukar warna jadi putih. Sebelum nak angkat kita kena rotuk dulu. Supaya dia turun bagi padat bawah tu. Dia lambat basi. Waktu operasi mula 9 pagi sampai 10 malam. Setiap hari. Kalau nak raya 3 hari sebelum raya kita akan buka 24 jam. Pagi raya pun buka.